Cik korang bayang, anak korang tiba-tiba masuk hospital. Akaun bank pula tinggal RM27. Gaji pula lambat lagi 2 minggu. Kalau benda ni jadi kat korang, korang nak buat apa? Korang nak call kawan? Kawan pun tengah ikat perut, nak pinjam family, semua tengah serabut. Masa tu emergency, mana ada masa nak tunggu? Sebab tu sekarang, ramai orang guna advance gaji. Duit gaji korang, tapi korang ambil awal bila ada kecemasan. Tak payah tunggu sampai hujung bulan. Isi online je. Lulus pun cepat. Dalam 24 jam, duit dah masuk. Tak perlu nak cagar apa-apa. Tak ada interest yang pelik-pelik. Bayar balik, time gaji masuk nanti. Settle. Korang kalau ada peluang untuk standby advance gaji ni, standby siap-siap. Kita tak tahu bila emergency akan datang. Tapi sekurang-kurangnya, kita dah ready. Jangan tunggu sampai jadi terdesak baru nak cari jalan.